Assalamualaikum sahabat-sahabat, hari ni kita ke kebun. Biasanya 2 minggu lepas kita letak tong ni, tangki air ni. Ni tangki air 100 gallon ni, N100 ni 100 gallon. Dan sekarang musim terhujan, air telah memenuhi suku tangki. Jadi tangki ni kita nak pindahkan ke atas tu. Ke atas tu nampak pokok tu, lebih kurang kat situ . Kemudian kita akan run kita punya pump air solar. Kita akan, untuk pokok-pokok ni kita akan airi dengan sistem graviti daripada atas turun ke bawah . Jadi air ni nak kena buang. Dan sebelum ni kita guna metod batang bertam ni, alhamdulillah berkesan. Geng balik bayar tidak berjaya menyongkil, sebab ni ada duri ni, tengok ada duri. Alhamdulillah hampir 90% kita guna metod ni berjaya. Tengok ni. Ni pokok koko. Ni pokok koko. Jaya. Pokok koko lagi. Ni pokok jambu madu air. Okey. Dan di belah bawah pun kita tanam pokok pandan pun. Mari kita tengok pokok pandan kita. Ada 2 minggu lepas saya tengok memang okey. Kita menggunakan metod ni. Ni pokok koko. Betul, berjaya. Nampak tu. Tu di situ ada 6 rumpun itu saya tanam. Agak curam dan berjaya lah metod tu, batang bertam tu. Jadi kita perlu teruskan metod ni. Ni koko. Hari ni kita nak tanam labu. Labu apa? Kita dah semai ni. Ni labu ni. Jadi kita tanam, kita tinggal. Kita pacak batang bertam. Ni batang bertam tu, nampak ni duri ni. Kita ada beberapa rumpun kat atas tu. Jadi kita banyak stok lah untuk kita jadikan dia pancang. Okey.